Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Aktor terkenal Fatah Amin bersama penyanyi jelita Amira Othman sekali lagi mencuri perhatian apabila tampil sedondon di sebuah festival di Singapura baru-baru ini. Namun apa yang lebih mencuri tumpuan ialah apabila Fatah Amin secara tidak sengaja tersasul menyebut perkataan yang pada Amira dalam sesi siaran langsung TikTok. Ya Allah, yang ujar Fatah. Difahamkan tindakan spontan tersebut terjadi selepas Fatah terkejut dengan sokongan padu netizen yang memberikan banyak tap-tap dan gif semasa siaran langsung itu. Kejadian spontan tersebut ternyata mencuit hati peminat apabila Fatah dan Amira saling berpandangan dan terkejut kena reaksi spontan Fatah itu. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata peminat senang melihat keakraban dan kemesraan Fatah dan Amira. Malah ramai juga yang mengusik manja Fatah dan Amira gara-gara reaksi spontan tersebut. Dahlah kantoi, pastu gelap pula. Lagi nampak kantoi dia, komen netizen. Tolonglah kahwin, ubat gila aku dah habis nih. Tolonglah seluruh netizen lain. Okey, dengan ini saya mengisytiharkan bahawasanya hit ni cukup jelas ya, usik peminat. Pandangan mata Amira, pandangan orang tengah dilamun cinta. Suka sangat kedua ni, komen netizen lagi. Fatah kalau bab kantoi memang bagi kat dia je lah. Sudah, jangan gula-gulakan kita orang lagi, komen netizen. Terdahulu Fatah menegaskan hubungannya bersama Amira hanya sekadar kawan dan rakan bekerja. Malah Fatah juga memaklumkan dia tidak akan merahsiakan jika sememangnya terdapat majlis pertunangan seperti dakwaan yang timbul sebelum ini.